biru-biru. Okay, so hari ni Lala punya plan. Dia nak ajak pergi kedai biru-biru dekat mana lah? Dekat Penang, kat pulau lah. Dekat Batu Feringgi. Batu Feringgi. So hari ni kita enjoy perjalanan kita kat sana. Kita tengok sekali lagi macam mana pemandangan kat sana. Ramai ke tak? Apa yang ada, kita layan. Lost Paradise. Dah sampai di kedai biru-biru. Dengan hari ni kita akan tengok di menu apa yang ada di sana. Okay, jom kita masuk. Tempul. Ni korang siapa? Hotel. Siapa-siapa je. Okay, so kita baru lepas makan dengan kita akan pergi ke mana pula, Umi? Tak sure. Tanya Abi. Tadi kami ambil gambar semua kan. Okay, jumpa dekat next destination. Okay, so dekat sini lah next destination kita. Kita ada dekat Feringgi Walk dengan kita nak pergi Coffee Bean. Sebab Umi teringin sangat nak try tiramisu dia. So jom kita try. Tengok ada ke tak. Jom. Cheesecake. Espresso cheesecake yang dengan cream brown. Bagi hang boleh tengok dia. Alright. Tak ada ni atas lagi lah. Interesting. Happy ya. Bukan ada kopi. Sebab ada kopi kan. Ini last destination kita. Kita ada dekat pantai. Kita akan ambil gambar. Kita akan jalan-jalan semua. Lepas tu kita akan balik.
Ini last destination kita. Tadi macam mana makan kat Coffee Bean ke? Tadi kat Coffee Bean okey, sedap oh. Kek dia sedap. Kopi dia kena dengan kek dia. Kopi dia pack. This is the last destination. I'll see you guys to the next video. Bye guys. See you later.